Kebersihan itu bukan sekadar pada ruang tetapi cerminan pada disiplin dan budaya kerja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Hadirin sekalian, ekosistem kondusif sektor awam atau EKSA bukan sahaja menekankan aspek kebersihan dan keceriaan tempat kerja, tetapi juga membentuk budaya kerja yang lebih sistematik, produktif dan berdaya saing. Melalui amalan EKSA, Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru berusaha mewujudkan suasana kerja yang kondusif, meningkatkan disiplin dan akhirnya memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Komitmen dan kerjasama semua warga amat penting untuk memastikan budaya ini terus subur dan menjadi contoh kepada organisasi lain. Maka dengan semangat itu, marilah kita bersama-sama menghayati pembentangan EKSA Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru bagi tahun 2025 yang akan saya sampaikan sebentar lagi meliputi pencapaian, cabaran serta membawa hala tuju kita ke arah kecemerlangan jabatan. Pelaksanaan EKSA bermula dengan penubuhan jawatan kuasa di peringkat balai. Selaras dengan dasar dan objektif EKSA, balai kami telah melaksanakan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh jabatan. Berdasarkan kepada komponen pertama, iaitu keperluan utama pelaksanaan, kami telah menyediakan sudut EKSA untuk tetapan anggota dan orang awam bagi melihat segala informasi perkatian EKSA yang mana ianya merangkumi dasar, objektif, jawatan kuasa, promosi, bahan serta pengiktirafan. Tak lupa juga analisis penjimatan dan aktiviti Go Green yang dilaksanakan. Bagi komponen kedua, iaitu ruang tempat kerja dan pejabat, kami memastikan setiap ciri fizikal seperti lantai, dinding, lampu, shielding dan soket berada dalam keadaan baik dan selamat. Bagi ciri keperluan umum, kami menetapkan person in charge, PIC, setiap kawasan bagi memastikan susun atau peralatan, keadaan peralatan, perlebalan dan papan tanda arah sentiasa berada dalam keadaan baik. Ini termasuklah ruang kerja yang meliputi bilik pegawai, bilik peralatan dan bilik fail. Untuk komponen ketiga iaitu tempat umum seperti lobi utama, kaunter, ruang menunggu, bilik mesyuarat, surau, pantry serta tandas berada dalam keadaan baik dan persekitaran yang kondusif. Pada komponen keempat, keselamatan persekitaran. Kami memastikan pelan tindakan kecemasan, pendawaian, peralatan pencegah kebakaran, laluan tangga kecemasan dan tempat penyimpanan kunci berada dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan. Kami juga memastikan komponen kelima, kawasan persekitaran balai berada dalam keadaan baik dan mesra pengguna terutamanya kepada golongan orang kurang upaya. Tambahan lagi, kami melaksanakan aktiviti EKSA secara berterusan sepanjang tahun. Kami juga mengadakan gotong royong perdana bagi meningkatkan tahap persekitaran balai. Kami juga telah mengadakan pertandingan antara pasukan di peringkat balai di mana setiap pasukan akan menghasilkan satu sudut wow factor bagi mempromosikan persekitaran yang berimpak tinggi kepada orang awam yang mengunjungi balai kami. Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru juga telah dinobatkan tempat kedua kategori bilik kawalan terbaik bagi program pembudayaan EKSA peringkat GPPM Pulau Pinang tahun 2024. Sekali lagi, Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru telah dinobatkan Johan bagi pertandingan video EKSA peringkat GPPM Pulau Pinang tahun 2025. Dengan EKSA, kami bukan sahaja mengubah tempat kerja tapi membentuk satu budaya kerja yang berdaya tahan. Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru akan terus komited dalam menjayakan budaya kerja yang unggul. Sebagai pemanis bicara, izinkan saya akhiri ucapan dengan serangkap pantun. Bekerja ikhlas siang dan malam buat masyarakat penuh restu. EKSA dipupuk jadi pedoman unggul budaya Bomba Bayan Baru. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.